Dividen ASB dan tabung haji semakin berkurangan sejak 20 tahun ke belakang. Tetapi mengapa masih yang ramai lagi memilih untuk terus menyimpan di ASB dan tabung haji? Yang pertama, majoriti masih belum tahu bahawa terdapat kaedah simpanan berisiko rendah yang memberikan pulangan yang lebih tinggi seperti emas. Keuntungan dari kenaikan harga emas sejak 20 tahun ke belakang secara purata adalah 10% setahun. Kedua, ada yang masih sayang dengan simpanan dalam ASB dan tabung haji dan menganggap cash is king. Simpanan dalam duit itu penting. Tetapi hakikatnya, ada emas, ada duit. Yang ketiga, ada segelintir yang malas untuk keluar ke bank atau tabung haji untuk urusan pengeluaran. Sebenarnya urusan begini mudah dan tidak mengambil masa yang lama. Atas sebab begini, ramai yang masih memilih untuk terus menyimpan di ASB dan tabung haji. Walaupun ASB dan tabung haji adalah simpanan yang sangat baik, tetapi emas memberikan keuntungannya lebih untuk jangka masa panjang. Duit yang anda tidak akan guna lebih dari 2 tahun lebih berbaloi apabila tukarkan kepada bentuk emas fizikal. Bagi yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan anda dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.